karakter dia yang sama. Saya tak ada ubah pun gambar karakter. Cuma saya edit bahagian prompt je. Okey, dah masukkan gambar. Lepas tu paste lah prompt. Tapi dialog dia panjang tak? Dialog dia panjang ni. Tapi tak apa, kita try. Okey, ni kita buat bahasa Tamil tau. Ni kita buat dekat Grok. Okey, jom kita buat dekat Flow pula. Okey, ni Flow. Flow, pilih frame to video Dekat Flow, pilih frame to video. Lepas tu upload lah gambar wanita tadi tu. Kita nak tengok perbezaan dia kan. Apa beza dia kan. Okey, masukkan gambar wanita ni. Lepas tu kita pilih landscape. Portrait lah, kita pilih portrait kan. Okey, gambar dah ngam. Lepas tu kita tekan crop kat sini. Okey, lepas tu kita paste saja prompt tadi tu. Ni saya nak buat video Tamil tau. Tamil ke Chinese ke korang boleh pilih lah. Ni kita buat dekat Flow. Flow ni kita ajar cara percuma saja. Okey, tunggulah dia generatekan video sekejap lagi, siap kat sini. Aduh, kenapa fail pula? Kenapa tak lepas? Flow. Why? Kalau Flow tak lepas, kita buat dekat Grok tadi lepas tak? Tengok jap Grok. Ayo, super udah teacher வாத்தியாக மால முன்னதாக எனக்கு ரொம்ப சாப்பிடுவோம் ஐயோ கடவுளே இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரோட டீச்சர் வாத்தியாக மால முன்னதாக எனக்கு ரொம்ப சாப்பிடுவோம் ஐயோ கடவுளே இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரோட டீச்சர் வாத்தியாக மால முன்னதாக எனக்கு ரொம்ப சாப்பிடுவோம் ஐயோ கடவுளே இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரோட டீச்சர் வாத்தியாக மால முன்னதாக எனக்கு ரொம்ப சாப்பிடுவோம் Dia jadi macam tu lah. Tu kalau kita pilih bahasa apa tadi? Bahasa Tamil kan? Kat sini kan? Kalau kita pilih bahasa lain, contoh kan, saya pilih bahasa lain. Bahasa Korea, contoh ataupun Jepun kan. So tekan saja bahasa Jepun. So ada pelbagai setting kat sini, korang boleh pilih. Korang kena explore lah bahagian sini. Korang nak story theme macam mana kan? Dia ada emosi, ada kelakar. Tadi saya buat laju dan padat. Ni saya try buat kelakar pula. Saya buat kelakar, komedi kan. Okey. Saya buat kelakar. Lepas tu scene mode dia kita pilih lucu santai kan. Okey, lucu santai. Okey, lepas tu cinematic style. Kita pilih imagine. Okey, lepas tu gaya dialog dia kita pilih emosi lah, touching kita pilih emosi touching. Alright. So kita buat bahasa Jepun. Okey, so kita tunggu. Generate terus. Pilih lah 4 scene ke 8 scene. Okey, tekan. Pilih bahasa. Apps ni boleh guna kat handphone tak? Boleh. Dekat handphone pun boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nak guna kat handphone macam ni cara dia. Kalau guna kat handphone kan. Kalau kat handphone macam ni. Nampak ni. Saya buka ni. Kan banyak ni. Ni CGI. Ni LGI. Kita ada 5 tools. Korang boleh buka lah 5 tools ni. Kat sini. Macam ni kan. Ni. Yang ni dah kena ni lah. Contoh macam ni. Ni keluar lah. Kan. Ni tools nombor 5. Ada pelbagai lagi lah tools. Dah siap lah gambar. Dah siap dah gambar kita. Ni tools nombor yang sekarang ni. Saya tunjuk ni. Ni tools nombor 3 ni. Kalau nak guna kat handphone. Dia ada banyak lah setting. Kau tengok dekat dia punya menu dia ni. Menu dia ada create content, ada create image, ada create storyboard. Sekarang ni kita tengah buat dekat create storyboard. Yang ni, create storyboard yang ada 4 scene dengan 8 scene ni. Sekarang ni kita tengah buat. Alright. So kita buat bahasa apa tadi? Kita buat bahasa Jepun kan. Tengok jadi tak bahasa Jepun. Jadi bahasa Jepun Nampak scene 1 dia. Jom kita try jadikan video. So nak jadikan video, save gambar. Lepas tu pergi dekat prompt. Kita try just ni lah. Copy. Okey. Lepas tu pergi dekat Grok. Buatlah gambar tadi tu, jadikan dia video. Upload je. Okey, upload gambar wanita tadi tu. Cuma tukar bahasa lah. Ni gaya lucu. Tadi gaya macam laju kan, cepat kan. So ni kita pilih gaya macam lucu. Dia emotional sikit. Tengok hasil dia lagi. Sudah masuk gambar. Okey, lepas tu tekan send. Ni saya guna prompt biasa. Bukan prompt JSON tau. Kita tengok hasil dia. Korang boleh try lah. Try and error. Tadi kita pakai prompt JSON betul. Kalau prompt JSON macam ni, dia guna bahasa robot. Robot dengan robot, faham lah bahasa dia. Tapi yang ni sekarang kita pakai prompt biasa. Prompt English ni. Alright. Tengok hasil dia.
Korang boleh pilih, ada 2 prompt kat sini. Dan bahasa pun korang boleh custom kat bahagian sini. Boleh pilih custom. Tengah generate video. Video kalau ni kita orang ajar dekat Grok secara percuma macam ni. Kenapa jadi macam tu? Oh, ni prompt biasa. Tengok. Kalau prompt biasa jadi macam tu. Okey, kita try pula buat prompt JSON Kita try pula prompt JSON. Tadi kita buat prompt biasa betul. Ni kita pakai prompt JSON. Okey, kita copy prompt JSON. Okey, pergi balik dekat Grok. Korang boleh cuba-cuba lah. Yang ni saya tunjuk je. Okey, masukkan balik gambar tadi tu. Gambar wanita tu kan. Tak pun kita pakai yang tadi boleh tak? Gambar yang ni. Gambar yang sama kan? Kan gambar ni kan. Kita cuma adjust saja bahagian prompt ni. Kita padam prompt. Kita paste prompt JSON yang baru. Okey, ni prompt JSON. Sama je prompt ni. JSON prompt ni. Betul ke JSON prompt ni? JSON. Okey, kita copy. Okey, try send. Beza dia kan. Jadi kita tunggulah hasil video dia. Okey, ni tools nombor 3 tau. Tools nombor 3 ni korang boleh explore lagi lah. Ada macam-macam lagi. Kita buat tadi dekat create content betul. Ni kalau nak buat single shot. Nak buat satu scene. Satu scene boleh buat dekat create content ni. Create content ni boleh buat satu scene. Masukkan gambar baju kurung. Dah masukkan gambar baju kurung dekat sini. Okey, lepas tu masukkan gambar kita, karakter. Okey, lepas tu terus saja generate berapa gambar korang nak. Contohnya saya buat 5, 5, 5. Jadi 15 gambar. So 15 gambar, dia generatekan lah gambar. Nampak? Dia generatekan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, gambar 7, gambar 8, gambar 9, gambar 10, 11, 12, 13, 14, 15. So dah ada 15 gambar dekat sini. Korang nak boleh buat 15 video berbeza tau. Ni gambar pertama. Nampak? Gambar pertama macam ni. Korang boleh generate jadi video juga. Nak generate jadi video, save gambar, lepas tu copy prompt. Save gambar, copy prompt. 2 step je. Save gambar wanita ni, pakai baju kurung ni kan. Lepas tu copy prompt. Jadilah video dekat Grok. Kalau dekat Flow ke Grok ke Gemini ke, terpulang lah. Lepas tu gambar kedua pula. Gambar kedua macam ni. Boleh juga save gambar. Lepas tu copy prompt. Kat situ. Tapi kalau rasa macam gambar ni korang nak edit kan. Contoh kan. Nak edit gambar ni kan. Nak edit lah gambar ni. Contohnya gambar ni baju pink betul. Nak edit gambar ni. So pergi saja dekat button edit bawah ni. Pergi dekat sini. Okey, tulislah. Tukarkan warna baju warna apa? Warna baju kurung itu ke warna merah. Contoh kan, warna merah. Contoh seller ada juga warna merah kan. So try lah. Jadi dia tukar. Tengok, ni sekarang ni baju dia warna pink betul. Sekejap lagi dia akan tukar jadi warna merah pula. So tu kalau korang nak edit image. Ni kita nak buat ajar untuk single shot tau. Satu gambar. Satu gambar. Tengok dah tukar dah warna. Kan dah tukar dah jadi warna merah. Tadi warna pink betul. So dah tukar dah warna merah. So macam tu cara kalau korang nak edit. Edit gambar dekat bahagian button edit ni. Dekat button edit bawah ni. Button prompt ada, button edit ada. Kalau nak regenerate, tekan saja button regenerate. Contoh macam gambar ni sekarang kan macam ni kan. Baju hijau ni kan. Ni kan baju hijau betul. Baju hijau. So saya tekan button regenerate. Saya tekan. Okey. Saya tekan button regenerate. Sekejap lagi dia akan tukar gambar baru. Sekejap lagi. Dah ada banyak function button kat bawah ni kan. Korang boleh tengok-tengok lah. Kalau korang rasa macam gambar ni korang suka kan, gambar ni kan, tekan saja button like. Nanti AI nampak dah tukar dah. Dah tukar dah. Bila kita tekan regenerate, so dia akan tukar. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam. Nampak dah tukar dah gambar baru kan. Ni kan gambar lain dia tukar. Kalau rasa macam korang suka gambar ni kan, tekan saja button like. So nanti AI akan ingat gaya ini. Tu tu cara dia. Ni kalau kita nak buat single shot, satu scene. Ni satu scene. Okey. Berbeza dengan kalau kita nak pecahkan lagi, kita nak tambah lagi scene. Pergi dekat bahagian create storyboard. Masukkan gambar wanita tadi tu. Masukkan je gambar ni. Lepas tu kita pilih lah style macam mana. Kita nak kelakar ke kan. Kita nak ASMR ke, mewah ke, masalah ke, soal berbagai jenis. Lepas tu scene mode dia kita boleh pilih juga. Scene mode dia lucu ke, emosi ke, realistik ke. Lepas tu dekat bahagian image style korang boleh pilih juga image style dia nak gambar style macam mana. Lepas tu dialog speaking. Dialog dia, gaya style dialog dia korang boleh pilih juga.
Okey, lepas tu bahasa. Bahasa korang boleh pilih. Contohnya nak bahasa apa? Jepun, India, Korean. Contohnya saya buat bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Lepas tu dialek kita boleh pilih juga. Nak dialek apa? Dialek Kelantan ke? Terengganu, Kedah. Lepas tu masukkan nama, signboard text, Aina Abdul. Lepas tu pilih nak 4 scene ke 8 scene. Okey, pilihlah 4 scene ke 8 scene. Lepas tu bagi arahan kat sini. Buatkan cerita wanita ni, dia nak promosikan baju kurung yang dia pakai tu. Ataupun apa-apa arahan korang boleh tulis kat sini. Nak masukkan maklumat produk ke description produk, tekan saja kat sini. Lepas tu tekanlah auto create. Tekan saja auto create. So sekejap lagi dia akan buatkan gambar. Kita tengok sama-sama gambar dia. Tengok hasil gambar dia buatkan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. So apa-apa produk pun boleh sebenarnya. Sebab dekat sini, dekat bahagian sini kita boleh masukkan banyak gambar. Boleh masukkan 5 ke 10 gambar tak silap saya. Dah masukkan gambar produk, masukkan gambar karakter pun boleh juga. Contohnya korang nak buat produk apa? Seluar. Masukkan gambar seluar. Nak buat produk jam, nak buat botol tumbler, nak buat beg tangan, masukkan gambar produk beg tangan. Mana nak dapat gambar produk? Pergi dekat TikTok Shop, pergi dekat rumah Urin, ambil gambar, screenshot gambar produk, masukkan dekat sini. Screenshot gambar produk tu kan, cantik-cantik, masukkan kat sini. Gambar produk kalau nak cantik, masukkan 2 ke 3 gambar. Gambar depan, gambar atas, gambar tepi, gambar kanan, gambar produk. Gambar karakter pun sama juga. Kalau nak cantik gambar karakter, ambil lah gambar muka depan, muka atas, muka kiri, wajah muka tengah senyum, wajah muka tengah marah. Masukkan je lah gambar korang. Masukkan je gambar karakter dekat sini. 2 ke 3 gambar korang kan. Korang selfie gambar korang tu. Janganlah bagi blur gambar tu. Gambar muka saja. Korang selfie gambar muka korang, masuk kat sini. Gambar muka depan, gambar muka tepi sikit, gambar muka kanan, kiri kanan, muka senyum, muka marah, muka menangis. Masukkan je kat sini. Nanti AI dia akan ingat tau. Dia akan ingat korang punya gaya muka tu. Nampak ni macam ni. Nampak kan beza ni, gambar gaya muka dia pertama. Gaya muka kedua menangis pula. Gaya muka ketiga macam ni. Kan karakter yang sama tu. Karakter yang sama, produk yang sama, baju kurung. Lepas tu background yang sama. Setiap scene ni dia kekalkan karakter. Lepas tu background pun samalah. Suara pun sama. Nampak dialog dia buat. Hari ni saya rasa sangat bergaya, tapi sesiapa yang peduli macam mana nak jual ni, kena buat drama sikit lah, baru orang nampak usaha gaya saya. Ni scene satu dia punya dialog. Lepas tu scene kedua pula dialog dia, wahai dunia mengapalah nasibku begini. Nampak dia buatkan dialog yang berbeza lah setiap scene. Yang bestnya dia dah buatkan struktur jualan. Scene pertama dia buatkan hook, lucu, santai, kelakar, menghiburkan. Kan beza tu. Ni scene pertama dia buatkan hook, lucu, santai, kelakar dan menghiburkan. Scene yang kedua pula dia buat, nampak ni, problem, continuation, escalating and struggle. Kan beza tu scene kedua. Lepas tu scene yang ketiga pula dia buat solution, product reveal. Nampak scene yang ketiga. Lepas tu scene yang keempat dia buat closing, CTA, happy ending. So korang punya video content tu jadi ada structure lah, ada structure jualan yang kemas. Nampak scene yang ketiga dia punya dialog dia beza juga. Nampak. So dialog dia korang boleh custom lah kat sini. Tunggu, kenapa saya perlu meratap baju kurung ni terlalu sempurna, kan? Lepas tu scene yang keempat. Tinggal nak generate jadi video je. Nak generate jadi video, just copy saja, and copy prompt dan save gambar. Tekan saja button save ni. Tekan button save. Saya nak buat yang video dia menangis ni. Okey, save gambar. Lepas tu copy prompt. Save gambar, pergi dekat prompt, kita copy sahaja prompt. 2 step saja. Save gambar dan copy prompt. Pergilah dekat flow. Saya try buat dekat flow. Kita try buat dekat flow. Okey. Flow ni kadang dia cerewet sikit. Masukkan gambar. Ni grok tadi memang macam ni lah jadinya. Kita try buat dekat flow pula. Okey, masukkan gambar wanita ni. Okey, lepas tu tekan dah save. Okey, dah masukkan gambar. Lepas tu kita paste prompt kat bawah ni. Masukkan prompt yang tadi tu. Save gambar, copy prompt. Okey, dah masuk gambar, dah paste prompt. Ada problem lah. Kenapa tak boleh ni? Why tak boleh? Flow ni tengah problem lah. Flow ni kalau gambar daripada grok, mulalah dia. Daripada apa? Kalau gambar-gambar yang pelik-pelik sikit kan. Kenapa bagi sangat model grok tu? Tak apa, kita buat dekat grok. Okey, pergi dekat grok. Kita upload gambar tadi tu. Ni kita buat style menangis kan. Okey, dah masukkan gambar dia. Kenapa bahagia sangat? Itulah sebab tadi kan kita buat style bahagia. Dia style happy ending. So masukkan gambar dah masuk. Lepas tu paste prompt kat sini. Paste prompt. Okey, ni prompt dia. Tapi dia punya dialog dia panjang ni. Tak boleh. Dialog jangan panjang-panjang sangat.
Tapi tadi memuji kecantikan baju kurung ni, hati saya hancur luluh kerana okey. Tak apalah, try je lah kan. Dialog dia sepatutnya korang kena custom. Jangan panjang sangat. Sebab dia video 6 saat je. Kita custom dialog dia. Okey, saya custom. Saya pecahkan kepada 2 dialog dia. Okey, saya cut. Lepas tu, jadi kita ni balik dialog dia. Okey, tekan send. Ni kalau buat video dekat Grok lah. Okey. Ni tools yang ketiga tau. Baru tools yang ketiga. Belum lagi tools yang keempat ni. Tools yang keempat ni pun best juga ni. Ni tools yang keempat. Tools yang keempat ni korang boleh buat cerita movie, mak kilau, drama, cerita style P. Ramlee, hikayat, sejarah kan, pahlawan Melaka, mistik, podcast. So ada pelbagai lagi. Ni tools yang keempat. Tools yang keempat ni pun function juga ni. Macam-macam cerita korang boleh buat. Korang nak buat animation kan, cerita kan. GTA pun GTA mat. Kalau korang nak buat cerita seram ke kan, dekat tools nombor 4 ni boleh. Saya bagi arahan contoh kat sini. Saya bagi arahan. Contohnya kalau kita nak buat cerita seram kan, saya nak cari dulu cerita seram, mistik, horror, mistik. Okey. Buatkan cerita seram. Macam ni tajuk dia. Buatkan cerita seram versi Melayu di sebuah kampung Pinang Sebatang. Oh, dia tak baca dah. Buatkan cerita seram versi Melayu di sebuah kampung Pinang Sebatang. Okey. Buat cerita seram. Buatkan cerita seram versi Melayu di sebuah kampung Pinang Sebatang. Okey, korang nak buat berapa scene? 3 scene, 5 scene. Kat sini maksimum sampai 50 scene. Okey, boleh buat. So saya pilih 5 scene sajalah. Okey, lepas tu masukkan gambar karakter kat sini. Nak masukkan gambar karakter pun boleh, nak masukkan gambar sendiri pun boleh, terpulang. Contoh saya nak masukkan gambar karakter kan. Saya masukkan gambar karakter. Okey, masukkan gambar lelaki kan. Nama dia siapa? Ali kan, contoh nama dia kan. Masukkanlah gambar karakter ni. Okey, masukkan gambar karakter lelaki ni, nama dia Ali. Okey, Ali. Lepas tu tekan ni, Okey, lepas tu dialect dia biar standard lah kan. Ali ni ciri-ciri dia adalah baik. Okey, baik dan penakut. Baik dan penakut. Macam ni je penakut. Okey. So tekan button tambah ni. Okey dah. So dah masuk dah karakter. So tekan saja create. Sekejap lagi dia akan generatekan scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Ni tools yang keempat Tools yang keempat ni korang boleh buat pelbagai cerita kat sini. Korang nak buat cerita animasi 3D kan, contoh kan, nak buat kartun 3D untuk cerita anak-anak, korang boleh kat sini. Korang ada anak-anak yang kecil-kecil kan. Buatlah cerita, korang jadilah macam filmmaker. Jadi director. Korang buat cerita korang sendiri. Buat cerita macam Bobo Boy ke, buat cerita macam Usop Sontorian ke, Kampung Boy ke. Korang buat cerita kartun animasi 3D, anime style ke. Lepas tu korang bagi dekat anak korang tengok. Kan? Dah siap video-video korang tu, bagi kat anak-anak korang. Korang buatlah macam style joking sikit kan. Style kelakar ke. Pandai lah kat situ. Buat hasil seni sendiri. Kalau nak buat style P. Ramlee ke kan. Buat style P. Ramlee hitam putih pun boleh juga kat sini. Nampak ni Kampung Boy style. Kampung Boy style pun ada dekat sini. Nak buat filem macam Kampung Boy. Kan? Nak buat macam game ke, mak kilau silat pun ada, nampak mak kilau. Marvel pun ada, Marvel macam superhero comic style. Wah. Okey, tunggulah. Ni tools yang keempat tau. Ni tools yang keempat. Tunggulah dia buat kan. Tak lama pun dia generate image ni, tak lama kan. Tapi tools kita ni dia hanya buatkan gambar, prompt dan dialog je lah tau. Tak boleh buat video. Nak buat video kita pakai dekat Flow tadi. Macam ni kita buat video, nampak ni video wanita tadi tu. Ni kita buat. Wahai dunia, mengapa nasibku begini? Saya sedok pusing tinggi daya. Wahai dunia, mengapa nasibku begini? Saya sedok pusing tinggi daya. Menangis betul. Wahai dunia. Dia jadi video-video macam ni lah. Kan? So tu yang tadi kita buat dekat sini tu. Ni, nampak ni kita buat scene 2 tadi kan. Dekat bahagian tools nombor 3, scene kedua. So apa beza CGI dengan LGI ni kan? Untuk CGI ni kita nak buat konten jualan, promote produk, korang boleh lah pakai untuk tools CGI ni. CGI ni untuk kita nak buat konten jualan. Macam kat sini tadi kan saya masuk baju kurung. Ni kan baju kurung, saya masukkan baju kurung produk. Kalau korang nak buat sambal ke, perfume ke, produk apa-apa kan, korang masuk je dekat sini. Kan, dah masukkan gambar produk. Lepas tu masukkan gambar karakter. Lepas tu korang generate je gambar dekat sini. Berapa gambar korang nak? 10, 20, 30, 40. 40 tak boleh.
30 saja. Sekali generate 30 gambar saja. Okey, dia generate lah. Dia generate kan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gambar. Korang boleh generate jadi video terus kat sini. Macam mana cara dia? Save gambar. Save gambar ni, lepas tu copy prompt. 2 step saja. Save gambar dan copy prompt. Lepas tu pergilah dekat Flow. Pergi dekat Flow ni, dekat Grok. Pergi dekat Grok kan. Dia generate kan lah. Dia generate kan lah. Jadilah video. Jadilah video macam ni. Ni video. Untuk majlis rasmi. Cepat tekan beg kuning di bawah sebelum. Selalu risau tak selesa bila pakai baju kurung lama. Baju kurung ni guna fabrik sejuk dan potongan moden. Selalu risau tak selesa bila pakai baju kurung lama. Baju kurung ni guna fabrik sejuk dan potongan moden. Sesuai untuk majlis rasmi. Cepat tekan beg kuning di bawah sebelum stok habis. Sesuai untuk majlis rasmi. Cepat tekan beg kuning di bawah sebelum stok habis. Nampak? Inilah video dia buat. Sesuai untuk Right. So tu untuk video jualan. Ni untuk dekat bahagian create content. Lepas tu pergi dekat storyboard pula. Pergi dekat storyboard, kita masukkan je lah gambar wanita tadi tu. Gambar yang sama, tapi ni kita nak buat 4 scene. Tadi kita buat 1 scene betul. Ni kita nak buat 4 scene. Masukkan je gambar wanita tu dekat sini. Okey, lepas tu kita pilih lah nak berapa scene. Nak 4 scene, betul. Nak 4 scene ke 8 scene. So ada 2 pilihan. Masuk 4 scene, tekan button auto create. So dia buatkanlah 4 scene. Dia buatkan scene pertama, hook. Scene pertama dia buatkan hook, scene kedua dia buatkan problem, lepas tu scene ketiga dia buatkan solution, scene keempat dia buatkan closing CTA. So dah ada dah structure jualan kat sini. Tadi kita buat 1 scene, ni kita nak buat 4 scene. Dia jadi panjangkan lagi kita punya konten jualan. Nampak? Dah setiap gambar ni ada dialog dan juga prompt tersendiri. Tinggal nak generate jadi video saja. Dia buatkan gambar dan prompt kat sini. Dia buatkan gambar, prompt dan dialog lah. So ni tools yang ketiga. Okay, tools yang ketiga ni untuk kita nak buat konten-konten jualan sesuai lah. Korang nak buat produk apa? Seluar, baju, botol tumbler, beg tangan. Apa produk korang try. Okay, try kat sini. Ni tools yang ketiga. Okay, tools yang keempat kita buat cerita tadi. Tools yang keempat ni kita nak buat cerita. Yang ni. Tools yang keempat. Pelbagai cerita. Animasi 3D. Kan? Mak Kilau. Marvel. So ada pelbagai cerita korang boleh buat kat sini. Tu sebab saya tak jual satu-satu. Saya jual dua-dua. Saya jual combo. Korang tengok dekat profile saya tu. Kan? Pergi dekat profile saya tu. Pergi kat nama saya. Pro AI ni kan. Pergi dekat Beacon ni. Nampak tulisan Beacon ni. Tekan Beacon ni. Korang jangan beli satu-satu. Kalau korang beli satu-satu, CGI saja. Harga dia ala carte. Harga mahal. Tu harga luar live. Harga dia RM50. Mahal. Kalau beli satu-satu, 2 dah 100. Tapi korang grab yang promo combo ni. Promo combo ni korang akan dapat penjimatan. Jimat RM20. Korang akan dapat RM80 saja. Dapat dua-dua tools ni. Lepas tu saya bagi lagi free 3 tools. Jadi total korang akan dapat 5 tools. Okay? Lifetime sekali bayar aje. Sekali bayar saja. Video group support ada, video tutorial ada. Join je dekat dalam group tu. Kita dah sediakan video tutorial semua, group support, korang boleh belajar dekat dalam tu. Alright. Dah lah lifetime dapat lagi offer RM20. Penjimatan RM20. Kalau beli satu-satu 100. Kalau beli promo combo ni dapat penjimatan RM20. Korang bayar RM80 saja. 80 dapat semua tools, dapat 5 tools. Sekali bayar lifetime. Okey. Dah jimat RM20, bagi lagi lifetime. Lepas tu kita ajar lagi. Kita bagi lagi 3 tools extra, dapat lagi 3 tools. Okey, korang akan dapat lagi 3 tools, total 5 tools. Lepas tu kita ajar sekali cara nak buat video. Guna video generator dekat Flow. Macam ni kan, dekat Flow kita ajar dapatkan 1000 video. Dekat Flow nampak, dapatkan 1000 video dekat Flow. 1000 video pula, 1000 kredit. Dekat Flow kita dapat 1000 kredit. Lepas tu dekat Gemini, lepas tu dekat Grok. Macam itulah kita ajar cara generate video secara percuma saja. Sebenarnya korang cuma keluarkan modal untuk bayar tools ni saja. Tools ni saja korang keluarkan modal. And then yang lain tu kita ajar secara percuma lah. Okay, ni tools nombor 4. Tools nombor 4 dia buatkanlah scene 1. Nampak kita buat cerita seram tadi kan. Buatkan cerita seram versi Melayu di sebuah kampung Pinang Sebatang. Lepas tu kita masukkan karakter ni betul. Karakter lelaki ni kan. Tekan button tambah ni tau. Tekan button tambah, masuklah karakter. Okay, dia buatkanlah scene pertama. Nampak scene pertama ni. Nampak gambar lelaki ni. Dia tengah berjalan dekat sebuah kampung kan. Ni dialog dia. Aduh, gelap sungguh malam ni. Kenapalah jalan kampung ni sunyi sepi macam tak ada orang. So ni dialog dia lah. Langsung seram betul. Kita boleh tekan play kat sini. Nanti dia akan bercakap dalam suara wanita. Tapi nanti dalam video nanti suara lelaki. Bila bercakap je suara wanita. Ni macam display audio. Gelap sungguh malam ni. Kenapalah jalan kampung ni sunyi sepi macam tiada orang langsung. Seram betul. Okey, ni tools nombor 4 tau. Nampak dia buatkan scene kedua. Scene kedua macam ni. Lepas tu scene ketiga. Scene ketiga macam ni. Okey, scene yang ketiga.
Lepas tu scene yang keempat. Scene yang keempat macam ni. Cerita seram kan. Lepas tu scene yang kelima. Macam ni. Scene yang kelima. So dia ada jalan cerita dia lah. Korang explore lah. Okay. Scene 1, scene 2, scene 3. Dialog pun beza-beza. Scene 1 dialog lain. Scene 2 dialog dia lain. Scene 3 dialog dia lain. Scene 4 dialog dia lain. Scene 5 dialog dia lain. Kan. Ni kalau kita buat cerita seram. Kalau nak tambah lagi scene, tekan saja kat sini. Nak tambah lagi berapa scene? Contohnya nak tambah lagi 2 scene, 3 scene, 4 scene, 5 scene. Tekan saja. Contohnya saya nak tambah scene, 1 scene. Tekan saja add scene. So sekejap lagi dia akan tambah scene baru. Right. So ni untuk tools nombor 4. Berbeza. Tools nombor 4 ni berbeza dengan CGI tadi. CGI tadi kita nak buat konten jualan, promote produk. Okay. Kira ambil, copy and paste saja. Copy and paste. Contoh nak jadikan dia video. Ni kan. Contoh nak jadikan dia video kan. Yang ni kan. Scene yang ke-6 ni kan. Save gambar. Sama je step dia. Semua tool sama saja. Save gambar. Okay. Save gambar. Lepas tu pergi dekat prompt. Pergi dekat prompt, copy saja. Okay. Save gambar, copy prompt. Lepas tu pergilah dekat flow. Dekat flow ni kan. Kita upload lah gambar tadi tu. Upload gambar lelaki tadi tu. Tekan button tambah ni. Okay. Upload gambar lelaki tadi tu. Step dia sama je. Copy and paste je. Dia banyak copy and paste, copy and paste. Masukkan gambar lelaki tu kat sini kan. Dia style landscape tu. Okay, landscape kan. Kan landscape kan kita buat cerita kan. Okay, pilih landscape. Lepas tu paste. Paste saja gambar lelaki tu. Paste. Masukkan gambar. Lepas tu dialog. Prompt dah masuk. Tekan saja generate. Tekan saja regenerate. So sekejap lagi dia akan buat kan. Tapi kenapa ni? Dekat flow ni problem lah. Flow ni problem lah. Buat dekat Grok. Try buat kat Grok sekejap. Flow ni tak tahu kenapa. Tapi kat flow dekat Grok ni korang kena pilih style video dia. Kalau landscape lah. Ni kan landscape. Kalau kita nak buat landscape, ni. Okey, landscape. Pastikan pilih dekat Grok ni. Lepas tu masukkan je gambar lelaki tadi tu. Ni dekat Grok tau. Flow mungkin tengah ramai guna kot. Tak tahu kenapa. Paste sahaja kat sini. Okay. Ni saya je nak ajar je. Tapi nanti kalau ada masa live Aizat korang join lah. Live Opah ke korang boleh join tak? Sama je tu. Tu affiliate team kami tu. Opah ada, Aizat ada, korang boleh belajar dekat dalam live dorang. Ni saya ajar simple-simple je lah. Ni tools nombor 4. Okay, tools nombor 4 ni. Tools nombor 4 ni kalau kita nak buat cerita, konten hiburan, cerita dan sebagainya. Okay. Lepas tu tools nombor 5. Ni tools nombor 5. Tools nombor 5 ni bonus tau. Saya bagi percuma saja. Dia ada AI chat, dia ada text to speech, dia ada audio to text. Lepas tu dia ada background remover, image generator, video ke prompt. Dia ada pelbagai lagi lah kat sini. So korang kena explore lah. Tengok video tutorial. AI chat ni macam ChatGPT lah. Kita nak tanya ke, nak buat prompt ke, nak buat caption ke kan. Betul tu. Ajar dari mula bang baru masuk. Kalau nak ajar dari mula, tengok daripada sini. Okay, ni tools yang pertama. Tools yang pertama ni saya buat tadi. Tools yang pertama pergi dekat bahagian create image. Betul. Ni tools yang pertama. Saya masukkan gambar produk. Lepas tu saya masukkan gambar kreator. Lepas tu saya terus create image. So dia jadilah gambar macam ni. Ni tools pertama. Dia buatkan gambar. Okay, dia buatkan gambar. Lepas tu dah siap gambar macam ni. Saya pergi dekat bahagian. Tadi kita buat gambar dulu tau. Ni dekat tools pertama. Tools pertama dia ada dua function macam ni je. Ni tools pertama dia ada create image dan juga create content. Tools pertama CGI ni. Ni CGI ni kita nak buat konten jualan, promote produk, boleh pakai kat sini. Ni tools pertama. Dia engine AI Studio. Bezalah. So create image, dapatlah gambar macam ni. Lepas tu dah create image, pergi dekat create content. Create content ni kita nak panjangkan lagi. Masukkan gambar dia dekat sini. Okey, masukkan gambar dia. Lepas tu kita pilih lah nak 4 scene ke 8 scene kan. So dia auto buatkan gambar. Nampak? Dia terus buatkan gambar pertama. Hook, problem, solusi, CTA. Ni konten jualan. Structure jualan. So dia dah automatic buatkan gambar, prompt dan dialog kat sini. Tinggal nak generate jadi video saja. Tools ni dia hanya buatkan gambar, prompt dan dialog. Cara nak jadikan dia video, save gambar, copy prompt. Tekan button save gambar ni. Lepas tu pergi dekat JSON prompt ni, copy saja. Copy prompt. 2 step saja. Lepas tu pergilah dekat Grok. Pergi dekat Grok kan. Pergi dekat Grok ni, dia buatkanlah video. Jadilah video macam ni. Kau tak ingat mamak korporat macam aku tak layan jeruk? Silap besar lah. Ni bukan biasa-biasa. Ni jeruk mangga papa laris. Korang ingat mamak korporat macam aku tak layan jeruk? Silap besar lah. Ni bukan biasa-biasa. Ni jeruk mangga papa laris. Okay, ni video pertama betul. Video pertama. Ni baru scene 1.
Lepas tu buatlah video kedua, scene kedua, scene ketiga, scene keempat. Dah siap 4 video, tinggal nak gabungkan saja dekat CapCut ataupun terus masuk kat TikTok. So dah siap satu scene, satu konten. Ada 4 scene. Satu scene 8 saat saja kalau dekat Flow, kalau dekat Grok 6 saat. Alright. So dah siap satu konten video jual promote jeruk mangga Papa Laris. Tu satu. Lepas tu tools yang kedua ni LGI ni. Tadi kan kita buat video menjual. Ni kita nak buat konten tips sharing. Macam ni. Misi jus mangga jus mangga Z. Dia beza sikit lah. Tools nombor 2 ni kita nak buatkan cerita ni, dia nak kongsikan tips sharing cara membuat jus mangga. So dia buatkan lah scene 1, dia buatkan scene 2 kan. Tadi kita buat konten jualan, promote produk. Lepas tu yang ni kita nak buat konten sharing, hiburan. Hai semua, hari ni saya nak tunjukkan cara buat jus mangga paling sedap di dunia. Pasti buat anda semua terliur. Lepas tu dia buatkanlah gambar kedua. Lepas tu dia buatkan gambar ketiga. Masukkan potongan jus mangga sedikit kan. Lepas tu scene ketiga. So generate saja jadi video. Jadi konten-konten korang tu ada konten jualan, ada konten sharing. So ada pelbagai jenis konten. Lepas tu tools yang ketiga kita buat baju kurung tadi, ingat tak? Kita buat baju kurung. Dekat sini. Kan kita buat baju kurung wanita. So dia buatkanlah 15 gambar. Ni tools nombor 3. Dia boleh buat banyak gambar. Okay, tools nombor 3 ni boleh buat banyak gambar. Tools nombor 4 kita buat yang cerita seram tadi tu. Cerita seram ni pun boleh buat banyak gambar juga. Okay. Tools nombor 4. Lepas tu tools nombor 5 yang ni. Dia ada AI chat, speak dan sebagainya lah. Korang boleh explore lah. Tengok dekat dalam video tutorial. So berbeza-beza lah. Setiap tools berbeza-beza. Ada berbeza engine lah. Dan performance pun lain. Macam kita pakai kereta lah kan. Kalau kita pakai kereta Pro 2, performance lain. Kalau kita pakai Toyota, performance lain. Kalau pakai Proton, performance lain. So dekat tools kita ni pun dia berbeza-beza engine. Tools 1 dengan tools 2 ni dia ada limit untuk generate image. Sebab dia pakai engine lain. Untuk tools 3, tools 4, tools 5 ni dia unlimited. Dia boleh generate banyak image. Tak ada masalah. Okay, tu semua sebab Google yang tetapkan. Alright. So siapa nak dapatkan, last call, pergi dekat nama saya Pro AI. Saya dah nak end live dah ni. Pergi dapatkan sekarang. Promo waktu live sahaja saya buka. Waktu live sejam ni. Korang boleh tekan dekat bahagian Bitcoin ni. Okay. Pilih yang atas sekali. Promo waktu live. Promo combo tu. Dapat offer RM20. Okay. Dapat offer RM20. Dapat offer RM20. Lepas tu dapat 5 tools. Dan saya ajar sekali guna dekat video generator Flow, Gemini dan Grok. Alright. So saya rasa itu saja. Untuk live petang ni. So